Latar belakang Haji Said Merbul. Haji Said Merbul atau juga dikenali sebagai Haji Said Merbuk merupakan antara barisan pejuang yang bersama-sama dengan Tok Janggut dan Awan Teling menentang penjajah Inggeris. Perkara ini dapat dilihat menerusi novel Powira karya S. Othman Kelantan yang banyak mengangkat tema perjuangan dan pengorbanan para pejuang Melayu. Haji Said Merbul juga berasal dari sebuah kampung yang berhampiran dengan pinggir laut. Selain juga dikenali sebagai pejuang dan pewira Melayu, beliau merupakan seorang petani, nelayan, ketua kampung dan juga agamawan yang terkenal. Perwatakan Haji Said Merbul. Haji Said Merbul merupakan tokoh atau pewira yang memiliki semangat keberanian yang tinggi. Haji Said Merbul merupakan seorang pejuang yang tidak kenal erti gentar akan kemarahan musuh. Beliau sanggup berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir untuk menentang musuh-musuh yang telah menggugat keamanan negeri Kelantan. Keberaniannya juga sangat dikagumi oleh rakan-rakan seperjuangan. Seterusnya, memiliki kepribadian yang mulia dan mentaati suruhan agama merupakan perwatakan yang terdapat dalam diri Haji Said Merbul. Haji Said Merbul merupakan seorang tokoh masyarakat yang begitu disegani oleh masyarakat setempat kerana memiliki kepribadian yang baik. Haji Said Merbul merupakan individu yang sangat mementingkan ajaran Islam dan nilai-nilai keimanan dalam diri. Beliau sering menasihati dan mengingatkan masyarakat setempat agar tidak lalai dalam melakukan suruhan Allah, terutama sekali berkenaan dengan solat 5 waktu. Haji Said Merbul juga akan memastikan setiap tindakannya mematuhi syariat Islam dan mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa. Haji Said Merbul juga merupakan pewira yang memiliki semangat kesetiaan yang tinggi. Haji Said Merbul merupakan rakan seperjuangan kepada Tok Janggut. Kesetiaannya dapat dilihat apabila Haji Said Merbul tetap setia dan berdiri teguh bersama dengan rakan-rakan seperjuangannya yang lain bertempur dalam peperangan di batas besar menentang musuh. Perwatakan terakhir yang dapat dilihat dalam diri Haji Said Merbul termasuklah beliau memiliki kebijaksanaan dan berpandangan jauh. Haji Said Merbul merupakan individu yang tidak terburu-buru dalam membuat keputusan jika berhadapan dengan sebarang situasi genting atau masalah. Haji Said Merbul juga tidak bertindak mengikut emosi dan bijak mencari jalan penyelesaian. Beliau juga akan memberikan pandangan dan cadangan yang sebaiknya kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Di atas dahan burung tempur melihat nusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa kita bersua lagi.